Hai semua, hari ni jom kita belajar tentang makanan seimbang dan jenis-jenis makanan yang penting untuk tubuh kita. Tubuh kita perlukan makanan seimbang supaya kita kuat, sihat dan dapat membesar dengan baik. Cuba perhatikan piramid makanan ini. Di bahagian bawah ada buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Makanan ni penuh dengan vitamin dan mineral. Penting untuk mata, kulit dan kesihatan badan kita. Di bahagian tengah pula, ada nasi, roti, bijirin dan ubi. Semua contoh makanan ini adalah makanan segar yang beri kita tenaga untuk kita berlari dan belajar setiap hari. Naik ke bahagian atas piramid, kamu akan nampak makanan diproses dan makanan segera seperti sausage, burger dan aiskrim. Sedap kan? Tapi makanan ni tak boleh makan banyak-banyak sebab mengandungi banyak gula, garam dan lemak. Okey, sekarang jom kita tengok bahagian yang istimewa dalam piramid makanan ini. Kenapa istimewa? Sebab dalam bahagian ini ada gabungan dua jenis makanan. Makanan segar dan makanan yang diproses. Di sini ada ikan, ayam, telur, daging, susu, keju dan yogurt. Makanan-makanan ini membantu tubuh kita membina otot dan membesar dengan kuat. Sebahagian makanan di sini ialah makanan segar. Contohnya ikan, ayam dan telur. Semua ni datang terus daripada sumber semula jadi. Jadi ia makanan segar yang kaya dengan protein. Tetapi ada juga produk tunusu seperti susu, keju dan yogurt. Makanan ni sebenarnya diproses tapi masih sihat sebab ia dibuat daripada bahan segar seperti susu lembu. Jadi, tak semua makanan diproses itu tidak baik. Kalau prosesnya ringkas dan masih mengekalkan khasiat, ia tetap penting untuk tubuh kita. Ingat ya, makanlah lebih banyak makanan segar, kurangkan makanan diproses dan jarang-jarang makan makanan segera. Bila kita makan secara seimbang, tubuh kita pun jadi sihat, cergas dan ceria.